Raya selamat, Hari Raya mulia, kita bersama. Inspirasi lagu ni definitely because tahun lepas TRM ada buat annual dinner. Jadi annual dinner tu konsep rock lah. Nampak konsep tu memang vibe dia sangat kuat lah kan. Jadi dengan apa yang telah dibuat tu, dia memberi inspirasi kepada saya lah untuk menghasilkan lagu ini lah. Jadi sebabnya kita pun tahu, kita punya staff pun memang dah ada wardrobe, baju-baju rock. Jadi inspirasi utama saya lah untuk menghasilkan lagu kering ni lah. Meraihkan hari bahagia. Okey, tema rock pilih ni macam tadi juga permasalahan lagi berkaitan dengan pasal annual dinner. So annual dinner ni kita ada banyak baju-baju rock related lah kan. Jadi memanglah kali ni kita tak pakai 100% rock. Kita hanya gunakan baju Melayu dan kita layerkan. Lepas tu yang kedua, saya tengok lagu-lagu raya biasanya macam lebih ke arah traditional. Kalau kita tengok lagu-lagu raya, semua traditional style kan. Jadi why not kita come out dengan lagu yang lain lah daripada typical. Dan Alhamdulillah lah kita nampak sambutan tu Alhamdulillah sangat menggalakkan. Walaupun kita sebenarnya punya expectation tak setinggi itu, tapi dia berjaya untuk mencapai lebih daripada apa yang kita jangka lah. Saya punya experience yang pertama video raya. Kalau sebelum ni memang TL dah banyak kali buat video raya, tapi this is my first time lah dengan saya punya team untuk handle benda ni. Saya rasa memang sangat menyeronokkan. It's a new experience lah bagi saya untuk handle team saya. Ada Nazmi, ada Airul training kan. So dia nampak kasi dengan ramai orang dan kita dapat buat dia orang memberikan sepenuhnya untuk jadikan video ni lah. Kadang-kadang juga memang sebab kita punya scene banyak dan melibatkan ramai casting, so kita kena perlukan susunan yang sangat dengan di-plan dengan baik lah, sebab kita gunakan ramai orang dan setiap orang tu kita kena ingatkan pakai apa semua. Itu saya rasa cabaran dia nak gather ramai-ramai tu yang bagi saya cabaran besar lah. Tapi alhamdulillah kita dapat hasilkan video yang macam ni lah. Hulurkan salam, jalin ikatan, lempar. Okey, cabaran yang saya hadapi sewaktu akan pilih klip ni, pertamanya lokasi ada tempat yang sesuai, ada tempat yang tak sesuai, ada lighting tak cantik, ada tempat sempit, panas. Jadi kita terpaksa cari banyak tempat nak untuk menjadikan video klip raya itu. Hari Raya mulia, kita bersama Pelakon-pelakon yang ada di kalangan dia yang tak kerti main gitar, tak kerti background, tak pernah pun buat benda tu. Samping ada yang diri tak lancar. Jadi sewaktu kita buat benda tu, rehearsal kita terpaksa train dia. Macam mana nak main gitar, macam mana nak main drum, jadi macam mana nak menyampaikan. Agak menarik lah. Benda tu sangat aman kepada saya lah. Dan sangat menarik. bertemu insan yang tersayang. Okay, untuk konsep video, dia konsepnya komik lah, macam komik tulis with background color dia lebih kepada black and white. Okay, kita ambil inspirasi daripada karya-karya komik-komik Melayu, sebab ia kita lebih dekat, lebih sesuai untuk video raya, kerana konsep Melayu tu mengenahkan suasana kampung, suasana raya di desa. Raya mulia, kita bersama menyambut hari. Okay, so masa yang kita ambil untuk pekerjaan approximately boleh dikatakan hampir 2 minggu lah. Dari segi kita nak pinjam barang, kita cari barang, and then kita punya props yang kita buat dua day tu. So 2 day tu at first masa plan pertama kita nak buat between 3 orang je lah, which is kita dah ada kita punya orang yang nak buat. Tapi sebabkan mungkin masa kita dah ada sentuh, jadi kita menggunakan salah satu kita punya securities content. So bila kita dah macam kira tak ada orang buat, set out ni ramai kita punya disabilities yang boleh buat lah. Selamat Hari Raya mulia, kita bersama. So untuk dari segi technical, saya banyak explore pasal benda-benda baru. Contoh macam green screen, sebelum ni saya tak ada experience ataupun tak ada kesempatan untuk explore pun green screen ni. So ni adalah first project yang menggunakan green screen. Lepas tu yang kedua, dari segi skill saya rasa banyak improvement lah daripada saya punya
video sebelum ni. Saya rasa video editing kali ni sangat smooth lah. Sebab kita ada pelbagai kamera yang kita guna, pelbagai angle yang kita ambil, dan berapa banyak take yang kita ambil, so kita dapat hasilkan video yang macam ni lah. Dari segi masa, saya ambil masa dalam 3 ke 5 hari, tolak campur apa benda yang kita buat dekat company selain daripada editing. Kita bersama menyambut hari raya. Selamat hari raya kepada semua, meraihkan hari bahagia. Jauh dekat bukan lagi jadi penghang, bertemu insan yang tersayang. Raya Selat, hari raya mulia, kita bersama menyambut hari raya. Leraikan kekusutan, bersulam kemaafan, hulurkan salam, jalin ikatan. Lemparkan Kami dari Sinjaya mengucapkan